Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyertai Sembang Sihat podcast kita pada hari ini yang bertajuk Aduh Sakit Gigi, Cabut atau Rawat. Saya Nabila akan mengendalikan sesi kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan sesi, jangan lupa like, follow dan share FB page JKN Pahang. Siaran ini juga boleh ditonton di FB page Bahagian Kesihatan Pergigian Pahang dan TikTok Koi Nak Sihat. Para penonton juga boleh mengisi link kehadiran yang dikongsikan oleh admin di ruangan komen. Jika ada sebarang soalan, anda boleh kemukakan di ruangan komen dan kita akan cuba jawab di akhir sesi ini. Okey, bersama saya hari ini Dr. Nurul Farah binti Aziz, pakar pergigian restoratif, Klinik Pakar Pergigian Jalan Kambut. Sedikit info mengenai Dr. Farah. Dr. Farah sudah bertugas di unit restoratif sebagai pakar sejak tahun 2020. Dr. Farah memulakan pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda pergigian di Universiti Malaya. Kemudian, beliau melanjutkan pengajian kepakaran dalam bidang pergigian restoratif konservatif di Universiti Sains Malaysia. Selamat datang Dr. Farah dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa menyertai podcast kita pada hari ini. Doktor, apa khabar? Sihat, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Doktor dah makan? Sudah. Terima kasih Dr. Nabila, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton podcast kita pada hari ini. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan juga Bahagian Pergigian Negeri Pahang kerana menjemput saya untuk menyampaikan maklumat kepada semua tentang rawatan yang ditawarkan di Klinik Pergigian Restoratif. Untuk pengetahuan semua, unit restoratif telah wujud di Malaysia ni sejak tahun 2004. Dah lama lah juga Doktor kan? Dalam 21 tahun macam tu. Betul Nabila. Dan di Pahang ini ditubuhkan pada tahun 2009. Iaitu bertempat di Klinik Pergigian Berserah. Ya. Okay. Dan kita menerima hampir 50% atau majoriti kes yang kita rawat di situ adalah kes rawatan salur akar ini. Jadi saya rasa wajarlah saya menyampaikan maklumat kepada pesakit di luar sana. Jadi kebanyakan kes yang diterima di klinik pakar restoratif adalah rawatan akar, betul Doktor ya? Ya, betul. Okey. Beberapa kajian yang telah dijalankan mengenai kesan sakit gigi terhadap oral health related quality of life. Satu kajian menunjukkan bahawa sakit gigi ni adalah punca utama ketidakhadiran pelajar di sekolah serta penurunan produktiviti di kalangan pekerja dewasa. Okey, aduh sakit gigi, cabut atau rawat? Ini adalah satu persoalan yang sering kali ditanyakan oleh pesakit-pesakit di klinik pergigian. Tak dinafikan ya, sakit gigi ni boleh ganggu hidup kita. Kadang-kadang kita rasa sakit gigi ni sampai rasa nak cabut je gigi tu sendiri. Okey, jadi memang perlu cabut ke? Atau ada solusi lain yang kita boleh buat untuk rawatnya? Sebelum kita mulakan perbincangan, mari kita faham secara ringkas tentang dua pilihan utama ni. Okey Dr. Farah, boleh tak Doktor ceritakan secara ringkas mengenai cabutan dan rawatan akar? Boleh Dr. Nabila. Jadi cabutan ni adalah prosedur biasalah yang kita sudah ketahui di mana prosedur mengeluarkan gigi daripada soket yang terletak di dalam rahang gigi lah. Jadi apabila gigi tu sudah tidak boleh diselamatkan sama ada melalui tampalan atau rawatan akar, jadi cabutan adalah jalan terakhir lah. Manakala rawatan akar pula adalah alternatif. Sebelum cabutan dilakukan dan apabila tampalan biasa sudah tidak boleh dilakukan. Kalau kita lihat pada gambar rajah yang diberi tersebut, tengok lubang tu dah terlalu besar. Gambar atas tu Doktor. Ya betul. Dan kalau kita tengok gambar X-ray yang diberikan tu, yang bahagian atas tu, kita boleh tengok yang bahagian berwarna gelap pada gigi tersebut sudah memasuki ruang pulpa. Dan pada bahagian bawah setelah selesai rawatan, kita akan nampak gigi seperti itulah dalam Jadi apa X-ray. yang dalam X-ray tu Doktor, yang warna putih tu?
itu adalah bahan tampalan akar lah. Maksudnya dah letak rawat akar akan jadi macam tu lah dalam X-ray tu. Betul. Okey, kiranya sebenarnya kita ada alternatif lain lah daripada cabut tu. Maksudnya untuk rawat sakit gigi ada rawatan lain yang boleh buat. Jadi doktor, boleh tak doktor terangkan gigi yang macam mana yang perlu rawatan akar ni sebenarnya? Okey, jadi untuk lebih jelas saya terangkan daripada peringkat awal karies gigi lah. Bersama tu mari kita sama-sama lihat gambar peringkat tooth decay ataupun karies gigi. Jadi pada peringkat awal, bermulanya karies gigi ni berlaku di lapisan pertama ataupun lapisan paling luar lah. Yang warna putih tu doktor? Betul, yang kita nampak sekarang ni. Kalau senyum, kita nampak lapisan berwarna putih tu. Jadi pada peringkat awal ni, pesakit biasanya dia tidak merasa sakit. Sebab lapisan luar tu tak ada saraf. Jadi pesakit tak ada sakit dan biasanya diorang tak sedar, melainkan diorang pergi membuat rawatan pemeriksaan berkala di klinik pergigian. And then apabila dentis tu apabila karies tu tidak dirawat, dia akan terus merebak memasuki kepada peringkat ataupun lapisan kedua. Maksudnya kita tak cek biar je dah sampai ke peringkat ke bahagian berwarna kuning tu doktor, betul? Betul. Iaitu kita panggil dentin. Jadi di sini pesakit mula merasa ngilu ataupun sensitif lah apabila mengambil makanan panas, sejuk atau manis. Jadi kalau pesakit masih biar je tak buat juga apa perawatan. Betul. Jadi karies tu ataupun kuman tu terus merebak ke dalam teras pupa yang berada di tengah-tengah tu. Yang berwarna merah tu doktor. Ya, betul. Bila dah sampai kepada peringkat ni, pesakit mula merasa sakit lah, throbbing pain. Sakit berdenyut-denyut hingga mengganggu tidur, tak boleh nak buat kerja, mengganggu aktiviti harian. Jadi terpaksa mengambil ubat tahan sakit baru hilang. Tapi kadang-kadang still sakit lagi juga. Maksudnya tadi kita makan sejuk, makan panas, makan manis baru rasa sakit. Ni kalau dah sampai ke merah ni, tak makan pun sakit doktor? Ya, betul. Dia berlaku secara spontaneous. Tanpa apa-apa rangsangan pun pesakit boleh merasa sakit. Dan kadang-kadang jika dibiarkan juga lagi, boleh ada bengkak dan nanah di bahagian gusi. Kadang-kadang pesakit ni dia datang, dia kata, doktor gigi saya tak ada masalah. Tapi gusi saya bengkak dan ada nanah. Kadang-kadang punca dia adalah daripada bergigi, sama ada tampalan besar jadi gigi tu mati. Ada tampalan yang tak dirawat daripada awal doktor. Ataupun karies yang tak dirawat. Betul. Makin lama makin besar sampai bengkak macam tu Jadi doktor, selain daripada tadi kan karies gigi, kita dah cerita karies gigi yang membesar sampai kena ke kawasan akar tu, ada tak kes lain juga yang perlu buat rawatan akar ni? Ya, contoh lain adalah kes-kes trauma ataupun kemalangan. Biasanya penunggang motosikal lah, kalau diorang accident ni, gigi diorang biasanya yang mendapat impak. Gigi depan ya? Betul, gigi depan. Dan pemain sukan lasak seperti rugby yang boleh menyebabkan kecederaan kalau tak pakai mouthguard tu kan. Jadi dan juga kanak-kanak sekolah. Sifat kanak-kanak aktif ni kanak-kanak suka berlari kan. Jadi biasanya bila diorang jatuh tu, gigi hadapan yang terkena dulu. Jadi impak dia pada gigi hadapan. Tapi kalau patah atau pecah dia tu hanya terhad kepada lapisan enamel yang seperti kita tunjuk tadi, tampalan biasa boleh dilakukan lah. Tapi jika sudah mendedahkan teras pupa yang di bahagian tengah tu, rawatan akar diperlukan bagi mengelakkan pesakit merasa sakit, bengkak dan nanah kemudiannya. Baik doktor. Okey, jadi semua gigi yang tak boleh tampal dan patah boleh buat rawatan akar lah doktor, macam tu ke? Tak semua juga Dr. Nabila. Kita perlu lihat beberapa faktor juga. Tak semua gigi yang dah rosak boleh dibuat rawatan akar. Ada jugalah faktor lain kita kena tengok ya doktor? Ya, betul. Yang pertama, gigi tersebut perlulah
masih ada struktur gigi ya pada bahagian atas tu. Kalau dah tak nampak langsung bahagian hilang atas tu, yes, dah tenggelam. tak boleh lah ya. Tak boleh dah. Sebabnya kita perlukan gigi untuk memegang bahan tampalan. Jadi barulah kita dapat protect ataupun seal kita punya rawatan akar yang telah kita lakukan tadi. Jika tak ada, jangkitan boleh berulang. And then pesakit juga mestilah mempunyai gusi yang sihat. Jika pesakit mempunyai masalah gusi ataupun masalah periodontium, biasanya gigi diorang goyang. Ya, goyang. Kalau dah goyang yang keterlaluan, terlalu teruk lah goyang tu. Betul. Jadi tak berbaloi untuk diselamatkan. Cabutan adalah lebih sesuai lah. Dan juga kita lihat juga kedudukan gigi. Kalau biasa gigi geraham bongsu belakang ni biasanya dia selalu cepat berlubang sebab keadaan dia yang posisi dia yang sengit atau dia tak tumbuh betul, Dr. Nabila. Biasanya dia tumbuh keadaan sengit kerana rahang kita tak cukup ruang. Terutama perempuan lah. Jadi bila dia tumbuh sengit, makanan selalu terlekat dan karies mudah berlaku dekat situ. Jika rawatan akar jika pesakit nak buat rawatan akar, kita tak advise sangat sebab gigi tu tak berfungsi. Tak guna pun. Dia sengit, tak boleh nak menggigit tak boleh mengunyah. Dia tak bertemu dengan gigi lain. Dia tak bertemu dengan gigi atas. Jadi dia tak berfungsi untuk mengunyah lah sebenarnya. Dan susah juga nak cuci sebab belakang kan. Betul. Dan kalau pesakit susah nak cuci, kita pun sukar untuk membuat rawatan akar kerana kita menggunakan alatan-alatan seperti mesin untuk menggerudi gigi tu. Kalau belakang, nak masuk ke belakang tu macam mana? Betul. Bila susah nak masuk ke belakang tu, nak sampai kan. Jadi tak semua gigi boleh buat rawatan akar ni lah. Tapi kalau pesakit mempunyai masalah kesihatan, pesakit dalam rawatan radioterapi atau kemoterapi di mana cabutan tak digalakkan kerana ada komplikasi yang lebih serius seperti bone necrosis. Jadi kita akan cuba selamatkan dengan rawatan akar. Dan yang paling penting bukaan mulut tadi, Nabila. Kalau jenis buka kecil tu susah sikit lah nak masuk. Betul. Okey, saya rasa kan doktor, penonton di luar sana kan mesti macam tertanya-tanya, bagaimana sebenarnya rawatan akar ni dibuat? Mungkin doktor boleh ceritakan sikit macam mana rawatan akar ni dijalankan? Untuk lebih mudah dan faham, kita ada sediakan video untuk penonton kita lebih jelas. Kadang-kadang yelah Nabila, bila diorang dah berada di atas kerusi tu, diorang tak nampak dah apa yang kita buat kat diorang kan. Tapi dah pasang empangan getah tu kan. Betul. Jadi diorang dah tak tahu dah apa yang kita buat kan. Tahu rawatan akar tapi tak tahu apa yang doktor buat. Apa yang doktor buat sebenarnya. Mereka tertanya-tanya. Jadi saya ada sediakan video. Jadi gigi yang telah didiagnose ataupun perlukan rawatan akar tadi akan dipasangkan empangan getah yang berwarna hijau tadi untuk mengasingkan gigi tersebut daripada gigi-gigi lain dan juga mengasingkan gigi tersebutlah supaya bahan yang kita gunakan dan alatan tidak masuk ke dalam mulut pesakit. Betul. Jadi gigi yang dah rosak tadi ataupun berlubang ada tampalan besar ke, kita akan tebuk dari atas tu. Kita akan tebuk untuk sampai ke teras pulpa tadi. Dan kita masukkan file yang tengah yang dia masuk tu, yang pegang tu, yang kecil, yang halus tu adalah file K-file. Kita akan masuk sehingga kepada kepanjangan akar. Dan kita akan menggunakan satu alat dipanggil apex locator untuk memberitahu kita sama ada kita dah sampai ke hujung akar atau belum. Jadi apabila alat tu berbunyi, kalau kita tengok tu bila dia sampai di bahagian berwarna merah, dia akan berbunyi bunyi lah, maksudnya dah sampai dah sampai ke ujung tu. Jadi kita stop lah. Jadi kita tahu daripada situ kita boleh tahu berapa panjang akar tersebut. Tetapi kita akan confirmkan dengan X-ray. Betul. Kita tak boleh percaya 100% kepada alatan tu lah.
untuk confirmkan. Jadi apabila dah confirm dengan X-ray tadi, ke semua salur akar tu diukurlah panjang akar dia, Nabila. Bila dah confirm, kita akan besarkan dan bersihkan salur akar tu menggunakan beberapa saiz file. Yang ni apa pula doktor? Yang ni kita gunakan larutan sodium hypochlorite di mana untuk mendisinfeksikan salur akar tersebut. And then kita akan ulang setiap prosedur. Kita akan selang-seli dengan solution tadi untuk membunuh kuman-kuman lah ataupun bakteria tadi. Dan kita akan lakukan pada setiap salur akar. Macam gigi geraham macam ni, banyak salur akar banyak kali lah kena ulang doktor? Ya, betul. Kalau gigi geraham, biasanya kebanyakan paling sikit 3. 3 atau 4. Kadang-kadang 5 pun ada Dr. Nabila. Jadi bayangkanlah agak sukar lah dan rumit. And then selepas tu kita tengok dia ulang kan, setiap akar tu diulang, cuci dan kemudian betul, kita mengharapkan solution tu yang membantu kita untuk membunuh kuman. Sebab kita tak boleh nampak dan tak boleh tangkap kuman tu, Nabila. Betul kan? Kecil sangat tu doktor. Ya, betul. Jadi kita gunakan solution lah untuk bunuh. Lepas tu apabila salur tadi telah ready untuk terima bahan tampalan, kita akan masukkan bahan tampalan yang berwarna oranye tadi ke apa dalam tu doktor? getah pecah. Sejenis getah pecah. Dia akan seal lah. Sebab bila kita dah buang salur akar tu dah kosong. Jadi kita isikan dengan, dengan bahan tampalan. Kita gunakan sejenis simen lah untuk gam dia dekat sekeliling tu. Dan pada bahagian atas, kita akan tutup dengan bahan tampalan berwarna putih. Jika perlu, kita akan masukkan tiang. Dan juga sarung gigi. Okey, itu sarung gigi doktor? Ya, betul. Ataupun kita panggil crown Okey, kita dah tengok pasal rawatan akar ni step by step. Boleh tak doktor ceritakan berapa lama masa diperlukan untuk buat rawatan akar ni? Dia berbeza lah kan doktor? Kalau gigi depan lagi cepat ke macam tu ke doktor? Ya, betul. Gigi hadapan lebih mudah lah kerana biasanya canal dia lebih besar dan biasanya satu akar. Jarang-jarang 2 akar. And then tapi visit tu masih perlu 1 atau 2 lah. Tapi kalau gigi belakang yang mempunyai banyak salur akar tadi, dia perlukan lebih visit. Lebih lawatan lah. Betul. Dan setiap lawatan biasanya mengambil masa 1 jam hingga 1 jam setengah. Jadi pesakit terpaksa menganga mulut agak lama lah ya. Siapkan satu gigi tu. Jadi kita tak siapkan dalam masa 1 hari. Bayangkan kalau nak siapkan 1 hari tu pesakit perlu menganga mulut lama kan. Jadi lengoh pula mulutnya. Betul Nabila. Jadi ianya juga bergantung kepada kompleksiti gigi tersebut. Gigi kita ni sebenarnya dia ada banyak variasi. Kalau ikut kajian biasanya gigi geraham ada 3. Tetapi kadang-kadang jumpa ada 4. Lepas tu sekarang buat surprise kan gigi. Betul. Kadang-kadang sekarang ni kalau tu pun dah ada, tadi dia jumpa 5 pula. Jadi macam surprise lah. Surprise banyak yang variasi tu kan. Okey, ramai pesakit sebenarnya kan doktor, dia risau tau. Dia risau rawatan akar ni sakit ke? Macam mana doktor? Boleh bagi tahu tak sakit ke tak sakit ke macam mana? Okey. Jadi sebelum kita membuat prosedur ataupun rawatan, anda jangan risau. Kita akan berikan ubat bius setempat dipanggil local anesthesia. Jadi anda dah kebas pada bahagian gigi tersebut. Tapi anda bukanlah tak rasa langsung ya. Mungkin ada rasa tapi tak sakit. Yang penting tak sakit. Tapi semasa prosedur, kalau anda rasa sakit, anda boleh angkat tangan. Jangan risau. Saya tahu pesakit dah tak boleh cakap dah tadi sebab kita dah pasang empangan getah tadi. Jadi anda boleh angkat tangan, bagi isyarat kepada kita akan berhenti. Dan jika perlu, kita akan tambah ubat bius tadilah supaya bagi kebas bagi betul, tak rasa sangat supaya pesakit merasa selesa semasa rawatan dijalankan Jadi anda yang di luar sana jangan risau sangatlah kalau sakit bagi tahu je, kita akan bagi sesuatu lah untuk kurangkan rasa sakit anda tu. Okey doktor. Soalan seterusnya gigi yang dah buat rawatan akar
dah siap ni, dah settle. Semua kita dah tutup tadi. Boleh tak dia sakit balik, doktor? Pernah tak doktor jumpa kes-kes macam tu? Okey Nabila. Kalau mengikut kajian, kejayaan rawatan akar ni adalah agak tinggi sebenarnya. Lebih daripada 90%. Ya, tapi dalam kes-kes tertentu, gigi tersebut boleh sakit balik. Satu, akibat daripada gigi tu crack ataupun ada keretakan yang kita tak nampak pada bahagian atas. Jadi jangkitan kuman boleh masuk semula kepada salur akar yang telah siap tadi. Betul. Ataupun gigi tu pecah. Dan tampalan tercabut kepada bahagian atas tu kan. Jadi jangkitan kuman tu berlaku sekali lagi. Jadi pesakit boleh rasa sakit. Dan seperti yang saya cakapkan tadi, gigi ni full of surprise. Jadi kita ingat ada 4, kita ingat dah jumpa semua, dah cukup. Tapi pesakit rasa sakit lagi, dan bila kita buat investigasi ataupun pemeriksaan semula, ataupun kita buat X-ray lanjutan, dan kita tengok ada satu lagi akar yang masih belum dirawat. Jadi ada risiko yang perlukan rawatan semula. Rawatan akar semula. Betul. Kita buat baliklah rawatan. Dan ada setengah kes mungkin perlukan pembedahan serjeri jika dia dah biarkan terlalu lama. Nanah dekat atas tu dah jadi sis. Bila dah jadi sis, mungkin kita pesakit boleh rasa sakit balik selepas rawatan. Jadi kita perlu buat pembedahan untuk buang sis pada bahagian atas. Ya, betul. Okey, doktor, setiap prosedur selalu ada risiko kan? Betul tak, doktor? Ya, jadi betul. boleh tak doktor cerita apa risiko mengenai prosedur rawatan akar ni? Boleh, Dr. Nabila. Jadi seperti saya terangkan tadi, dari awal kita kena tebuk gigi tu daripada atas. Jadi yang dekat mana level dia kita dah tak nampak dah. Kita nampak yang bahagian atas je seperti anda, tapi kita ada radiograf ataupun X-ray untuk guide kita. Yang tu yang sebagai guide kita lah. Tetapi masih boleh berlaku kebocoran ataupun perforasi. Kita ada sediakan gambar untuk anda nampak lebih jelas apa tu perforasi. Ya, betul, yang gambar sebelah kanan tu, di mana kita punya ataupun alatan berada di luar salur akar. Salur akar yang warna merah tu, doktor. Ya, betul. Tapi anda jangan risau. Jika perforasi tu masih kecil, pembaikan atau repair masih boleh dilakukan. Kita akan repair lah. Tapi jika dah tak boleh nak diselamatkan atau begitu ekstensif, cabutan lebih sesuai lah ya. Ya, betul. Tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba. Dan boleh berlaku juga alatan yang kita gunakan, yang kita panggil K-file tadi. Kan K-file tu sangat halus. Kalau anda lihat, dia adalah saiz diameter dia adalah 0.1 mm. Sangatlah halus ya. Jadi hujung dia tu boleh patah. Di dalam gambar yang belah kiri tu. Ya, betul, boleh patah. Tapi dalam setengah kes, kalau kita dah disinfect kanal tu dan patah tu adalah waktu preparation, sebab kita akan kerap gunakan sodium hypochlorite semua kan untuk disinfect tu. Kalau patah selepas pertengahan penyediaan, kita dah cuci tu, dia patah, dan berada di hujung akar, kita boleh tinggal dia lah kat situ. Kita consider dia sebagai bahan tampalan akar. Pesakit jangan risau. Alatan yang patah tu takkan masuk mana-mana tubuh badan, dalam tubuh badan. Ya, kadang-kadang pesakit stay kat situ Betul. Dia akan stay kat situ. Tapi kalau patah tu pada bahagian atas, di mana kita boleh keluarkan, nampak ataupun boleh access, kita akan keluarkan lah. Dan kita akan teruskan prosedur seperti biasa. And then boleh juga berlaku, Nabila, kemalangan sodium hypochlorite. Yang kita alat cucian tadi ya, doktor? Betul, solution yang kita gunakan tu tadi. Kalau kita masuk melebihi daripada kepanjangan akar tu, kadang-kadang kita tak sedar kan. Kadang-kadang kita terpush kuat sikit dia punya apa kita panggil picagari tu kan. Jadi dia pergi melebihi panjang akar tu, boleh menyebabkan kesakitan teruk kepada pesakit. Yang bengkak ni lah, doktor? Ya, betul. Dia boleh bengkak Nabila sampai maksudnya, macam tu. Larutan tu masuk dalam pipi macam tu? Betul. Masuk kepada ruangan soft tissue kita. Biasanya pesakit akan
mengalami kesakitan yang teruk. Macam dia akan stop kita daripada teruskan rawatan lah. Betul. Yang ni akan mengambil masa 2-3 hari untuk pesakit recover. Okay. Jadi kena berhati-hatilah semasa rawatan. Okey, bila dengar risiko ni doktor, macam takutlah pula. Jadi doktor, sebenarnya rawatan mana yang lebih baik? Seperti yang saya terangkan tadi Nabila, rawatan akar ni merupakan alternatif sebelum gigi tu dicabut. Jadi rawatan akar ni adalah pilihan yang lebih baik lah daripada cabutan. Tapi saya faham bila pesakit ni dia sakit, lepas tu dengar pula nak kena datang banyak kali, pesakit macam cabut lah kan. Lebih mudah cabut. Ya, lebih mudah, selesai masalah katanya. Betul. Tapi pesakit lupa apabila cabutan dilakukan ada komplikasi lain yang perlu pesakit tanggung. Mungkin tak dibayar mungkin dengan kos rawatan dan juga masa pesakit untuk menggantikan balik gigi yang hilang tu. Betul. Okey. Jadi lepas ni soalan lain doktor. Jadi selepas rawatan akar selesai, ada tak rawatan lain yang diperlukan? Okey. Kalau kita lihat tadi Nabila, sebelum gigi yang kita nak lakukan rawatan akar ni, sebelum tu pun dia dah telah rosak akibat daripada caries tu tadi. Kemudian kita nak buat rawatan akar ni, kita tebuk pula pada bahagian tengah. Jadi kita dah membuang struktur gigi lah. Jadi gigi yang telah dibuat rawatan akar ni sebenarnya agak lemah berbanding dengan gigi kita yang lain yang masih sihat, masih hidup. Ya, betul. Jadi untuk menghalang gigi ni daripada pecah ataupun tampalan tercabut, jadi kita sarankan untuk membuat rawatan corona ataupun sarung gigi tadi. Jadi ni dia dapat memeliharalah struktur gigi yang tinggal. Lagipun gigi belakang ni terutamanya disarankan untuk membuat corona selepas rawatan akar, kerana kita guna dia untuk mengunyah. Jadi kita berikan dia high force. Jadi dia senang nak pecah ataupun terbelah dua lah Nabila. Jadi selepas buat rawatan akar tu doktor, gigi tu agak lemah. So jadi kalau kita guna untuk mengunyah, dia akan lebih mudah pecah. Macam tu doktor? Ya, betul. Sebab struktur tadi dah tak banyak, mengharapkan bahan tampalan je kan. Jadi dengan kita pasang crown tu, dia akan kuat lah, dah boleh guna seperti biasa. Dia dah protect lah, dah seal bahagian atas tu. Okey. Agak panjang lebar juga kita cerita pasal rawatan akar ni doktor. Macam mana pula dengan cabutan? Adakah cabutan ni adalah salah satu daripada rawatan pilihan? Ya, cabutan juga merupakan salah satu pilihan. Tapi kita guide pesakit lah dengan memberi pilihan-pilihan rawatan yang ada. Jadi jika pesakit memilih cabutan, kita terpaksalah ikut. Tapi kita perlu beri pesakit pilihan, option yang ada untuk dia pilih kan. Sebabnya ni dengan cabutan gigi boleh menyebabkan pengecutan ataupun resorption tulang rahang kita tadi. Kalau dia kalau kehilangan gigi hadapan, contohnya Nabila, dia boleh menyebabkan muka kita berubah dan menyebabkan kita nampak lebih berusia daripada usia sebenar. And then daripada cabutan tu juga menyebabkan gigi-gigi bersebelahan bergerak memasuki ruang yang kosong yang ditinggalkan yang kosong tadi, yang lepas kita cabut tu kan, gigi atas boleh menurun, gigi sebelah dia bergerak macam ni. Ya, betul. Dia mengganggu keharmonian occlusion ataupun gigitan kita. Betul. Okey. Jadi selepas cabutan, kita perlu ada penggantian lah doktor, betul tak? Barulah kita boleh selamatkan gigi tu daripada bergerak. Betul macam tu doktor? Betul Nabila. Boleh tak doktor ceritakan sikit pasal penggantian gigi? Penggantian gigi yang telah kita cabut tu. Okey, boleh Nabila. Jadi untuk menggantikan gigi yang telah dicabut ni, sebenarnya ada banyak pilihan. Kita ada prostesis boleh tanggal dan juga prostesis tetap.
Maknanya kita ada 2 jenis penggantian. Satu boleh tanggal, satu tak payah tanggal macam tu. Betul, Nabila. Ya? Tapi tak semua gigi yang dicabut perlu diganti. Sebagai contoh gigi geraham bongsu tadi. Kalau gigi geraham bongsu yang cabut tak perlulah ganti. Tengok juga by case, tapi kalau dia ada occlusion gigi atas yang elok, kita boleh ganti juga. Bergantung kepada keadaan, semua kena tengok by case lah. Betul. Jadi yang boleh tanggal, kalau kita tengok di paparan sekarang kita ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil flexible denture. Yang ni dia mudah lentur, Nabila. Dia boleh yang bahagian bawah tu ya, doktor? Ya betul, dia boleh lentur. Yang ni tidak ditawarkan di klinik kita, tapi kita boleh bantu anda untuk hantar ke sektor private untuk flexible denture ni lah, untuk mak luar lah. And then, tapi yang ni tak sesuai, bukan semua kes sesuai. Kita kena tengok juga. Kalau hilang semua gigi tak sesuai lah, doktor, betul, tak boleh lah. Sebab apa? Gigi palsu penuh tak sesuai. Betul. Sebab dia perlukan gigi untuk memegang gigi, untuk memegang denture tersebut, gigi palsu tersebut. Dan yang kalau kita tengok yang bahagian atas tu, yang full dentures tu, gigi palsu yang biasa kebanyakan yang kita pakai lah. Selalu jumpa lah. Kita panggil akrilik. Dan kita ada cobalt chrome denture. Yang ada besi tu, doktor. Ya betul, dia ada besi. Setengah pesakit dia rasa lebih selesa pakai yang ada besi ni, sebab dia lebih ringan. Dia lebih ringan dan coverage dia kurang sikit daripada yang akrilik tadi. Betul. Dan dia juga boleh transmit haba. Bila pesakit makan makanan panas, sejuk, dia rasa macam sama macam orang tak pakai gigi palsu. Ya, betul. Kalau yang gigi palsu yang penuh yang atas tu kan, akrilik tu, ya, dia tutup sepenuhnya langit atas tu. Bila pesakit makan panas ke sejuk, dia cakap dia tak rasa apa-apa. Dia tiba-tiba dia telan tu, dia panas pula macam tu. Ya, betul. Jadi dia tak boleh nak enjoy food dia. Okey. Betul. Kemudian kita ada prostesis tetap. Ni tak payah cabut, doktor? Yang ni tak, pesakit tak perlu cabut. Tak macam gigi palsu lah. Betul, kita gam terus gigi ni dekat gigi yang bersebelahan. Yang ni kita panggil jambatan. Ataupun bridge. Nabila, dia panggil jambatan atau bridge sebab dia perlukan tiang. Macam jambatan kita juga, dia perlu ada tiang kiri kanan. Untuk pegang tu. Untuk pegang tu. Jadi kat sini keburukan dia, kalau kita lihat, kita perlu membayar secara biologikal, di mana kita membuang tisu-tisu yang sihat di sekeliling gigi tu untuk membolehkan prostesis tu dibuat lah. Dipegang lah. Betul, dipegang. Jadi ada risiko pesakit boleh merasa ngilu, sensitif, sakit dan seterusnya gigi tersebut lama-lama mati. Yes, dan memerlukan rawatan akar. Tapi kalau gigi yang bersebelahan tu pun dah menerima rawatan akar, jadi bridge mungkin salah satu option yang terbaik yang untuk dia lah. Untuk dia lah, sebab tadi kita cakap gigi yang telah rawatan akar, kita perlu crown ataupun corona gigi. Jadi bridge ni baguslah. Sesuai lah untuk kes dia macam tu. Untuk protect dua-dua lah, dan bagi menggantikan gigi yang hilang sekali. Sekaligus. Betul. And then kita ada pilihan ketiga, iaitu implan. Implan pergigian. Yang ni adalah yang paling ideal dan terbaik. Sekarang ni macam high demand juga untuk implan ni. Ramai pesakit dah tahu ada kesedaran dan tahu pasal implan ni. Tapi still pesakit perlu membayar kos yang agak tinggi untuk implan ni. Kita tidak menawarkannya secara percuma. Dan pesakit juga perlu melalui pembedahan. Pembedahan untuk memasukkan skru tu, untuk menggantikan akar gigi yang hilang tadi. Yang bagusnya kat sini, implan ni dia tak sentuh gigi-gigi lain, Nabila. Dia tak kacau lah. Tak payah nak kena kecilkan gigi sebelah-sebelah. Dia kat situ je lah, kat tempat yang gigi dia cabut tu je kita gantikan. Dan kita akan buat corona dekat atas tu untuk menggantikan crown gigi tadilah. Okey. Cuma tak semua pesakit sesuai. Kita perlu pesakit perlu disaring juga. Pesakit yang mempunyai masalah periodontium, ada masalah gusi yang teruk, tak boleh diletakkan implan selagi gusinya tak stabil. Kalau orang kata nak pacak rumah tanah pun masih tak kuat,
tak boleh sesuai lah, tak Kena boleh tambak lah. dulu lah tanda. Macam itulah lebih kurangnya ya Nabila. Tiang tu kena kukuh kan. Okey. Dan juga pesakit yang ada masalah kesihatan seperti kencing manis dan imun rendah, dia punya healing tu lambat ke, jadi kita tak galakkan lah. sangat. Kita kena saring dululah pesakit mana yang perlu, dan yang juga, boleh buat rawatan implan ni. Betul. Walaupun dia ideal, tapi dia ideal untuk orang-orang yang tertentu lah. Betul. Kita biasanya kita akan lihat by case. Kita tak boleh generalize semua. Kita tak boleh generalize. Semua orang tak sesuai kepada satu rawatan. Jadi kita kena tengok yang mana pilihan terbaik untuk pesakit. Okey doktor, kita dah cerita pasal rawatan akar, cabutan, gantian untuk cabutan. Macam mana pula kalau pesakit tu dikata dia tak nak buat apa-apa? Cabut tak nak, rawatan akar pun tak nak. Boleh tak macam tu doktor? Tak buat apa-apa pun merupakan satu pilihan rawatan. Tetapi kita kena bagi tahu pasien, kita kena guide pasien. Sekali lagi bagi tahu jika pesakit tak nak buat apa-apa rawatan dan prosedur, kuman ataupun bakteria tu masih berada di dalam mulut pesakit. Jadi pesakit akan kerap merasa sakit, bengkak dan nanah yang on off, kita kata berkala. Baik jadi balik. Betul, baik jadi balik. Dan pesakit akan datang minta ubatan sakit, antibiotik. Antibiotik ni sebenarnya tak elok kalau kita ambil secara kerap. Nanti akan jadi antibiotik resistant. Selagi kita tak buang punca dia doktor, selagi itulah dia sakit. Macam tu kan doktor? Betul. Dan jangkitan tu juga boleh menjadi lebih teruk, seperti selulitis, lawi angina, di mana pesakit sukar untuk bernafas dan boleh menyebabkan kematian. Dan gigi yang dah rosak tu, dia jadi pusat pengumpulan bakteria, makanan, sisa makanan. Jadi mulut pesakit pun boleh berbau. Jadi tak selesa. Jadi benda yang dah rosak dan buruk, buat apa nak simpan kan Nabila? Lebih baik kita buanglah ataupun kita rawat lah. Betul, ataupun kita rawat untuk kesihatan yang lebih baik. Betul. Kalau mulut berbau pun lama-lama kita pun rasa tak selesa kan, nak bercakap dengan orang pun kita segan kan. Betul tu. Okey doktor, prosedur kita dah tahu, komplikasi pun kita dah tahu. Jadi macam mana pula cara kalau pesakit dia rasa berminat nak dapatkan rawatan akar di klinik pergigian kerajaan ni? Okey, jadi kita dah terangkan contoh-contoh dan simptom-simptom yang pesakit akan alami dan ada masalah yang dia tahulah dia ada masalah gigi. Saya berdenyut ni kan. Jadi dia tahulah dia ada masalah gigi. Jadi pesakit boleh terus hadir ke mana-mana klinik pergigian kerajaan. Di situ pegawai-pegawai kita akan menjalankan siasatan, akan mengambil X-ray jika perlu, dan jika mereka tak dapat nak lakukan rawatan akar tersebut, doktor tersebut akan merujuk kepada pesakit kepada klinik pergigian endoprimer, di mana klinik ni 100% menjalankan rawatan akar KAPP, ataupun kita panggil KAPP. KAPP ni setakat ni berada di setiap daerah, di negeri Pahang ni lah, satu klinik. Lepas tu jika doktor ataupun pegawai tadi lihat kes ni, agak sukar ni, akar dia curve, lebih daripada adalah kriteria dia tengok, ada kriteria dia yang tertentu yang memerlukan rawatan daripada pakar. Jadi pegawai kita akan merujuk kepada doktor di unit restoratif. Jadi pesakit jangan terus hadir ke klinik pergigian pakar kita tanpa surat rujukan. Sebab kita terima semua melalui rujukan Ya, betul. Sebab kita punya rawatan adalah melalui temu janji. Jadi rawatan lama kan, ambil masa lama. Jadi perlulah temu janji kan. Setiap pesakit tu kita ambil masa 1 jam hingga 1 jam setengah. Kita nak prepare lagi. Jadi kalau tiba-tiba pesakit datang nak tu, kita memang tak boleh nak terus nak bagi rawatan. Dia akan mengganggu perjalanan rawatan kita pada hari tu. Pesakit-pesakit yang dah diberi temu janji lebih awal tentulah tak berpuas hati kan Dr. Nabila.
Baiklah doktor, jadi kita akan berehat seketika dan akan kembali untuk menjawab soalan-soalan anda. Okey, jangan lupa like, follow, share FB page JKN Pahang. Share FB page JKN Pahang, bahagian kesihatan pergi yang Pahang, dan TikTok Koi Nak Sihat. Soalan boleh dikemukakan di ruangan komen ya. Dan link pendaftaran ada di ruangan komen untuk isi jil. Sayangi gigi anda. Tiada yang dapat menandingi gigi asli. Sakit gigi boleh mengganggu aktif gigi harian anda. Gigi berlubang menyebabkan kesakitan gigi dan ketidakselesaan. Gigi berlubang menyebabkan kesakitan gigi dan ketidakselesaan. Saya tak makan, dia kata rasa sakit lah. Betul ada cabut gigi saya. Jangan cabut lagi, biar saya periksa dulu. Saudara dan saudari sekalian, tahukah anda tidak semua gigi yang sakit perlu dicabut? Rawatan salur akar boleh menyelamatkan gigi anda. Dengan adanya teknologi dan peralatan moden dan terkini seperti mikroskop dan digital radiografi boleh memudahkan rawatan salur akar dilakukan dengan lebih efisien. Kenali gigi anda. Gigi mempunyai 3 lapisan iaitu enamel, dentin dan rongga palpa. Gigi juga dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu korona dan akar. Gigi berlubang yang disebabkan oleh karies boleh mengakibatkan jangkitan dan keradangan. Jika ini berlaku, pakar pergigian akan menjalankan rawatan salur akar dengan mengeluarkan tisu palpa untuk mengurangkan kesakitan atau ketidakselesaan gigi anda. Berikut adalah proses rawatan salur akar. Pertama, suntikan ubat kebas diberikan supaya anda selesa sepanjang rawatan. Seterusnya, sehelai getah pelindung akan dipasang untuk mengasingkan gigi yang dirawat agar sentiasa bersih dan kering. Kemudian, pembukaan salur akar dilakukan. Cecair pembasmi kuman dimasukkan ke dalam salur akar untuk membunuh kuman. Selepas itu, kikir halus digunakan untuk membersih salur akar. Akhirnya, salur akar yang telah dibersihkan akan ditampal dengan menggunakan bahan khas. Selepas selesai rawatan salur akar, gigi memerlukan tampalan atau korona supaya gigi boleh berfungsi seperti sedia kala. Dengan penjagaan dan rawatan yang betul, gigi anda bebas dari sebarang masalah. Senyuman menawan anda akan kekal selamanya. Hai Nandini. Hai Faik. How are you? Faik okey? You buat apa kat sini? Jogging sini. Oh, okay. So, yang lepas saya nampak you sakit gigi kan? So, how was gigi? Sekarang sebenarnya okey. Saya pergi ke klinik pergigian dan doktor dah check saya. So, tahu tak semestinya semua gigi yang sakit dicabut. So, doktor sana dah buat rawatan salur akar untuk saya. So, sekarang gigi saya sakit sudah. Semua dah okey dah. Oh, baguslah. Soalnya memang betul pun kita kena buat rawatan gigi ni dengan doktor yang daftar. Kalau doktor yang tak berdaftar ni, kita tak tahu selamat ke tak kan bahan instrumen yang digunakan. Jomlah kita pergi makan nasi krim lah. Jom. Okey, jom. Okey.
Okey, kembali semula kita ke Sembang Sihat Podcast. Okey, jadi doktor, kita teruskan ke ruangan soalan lah Kita boleh Dr. Nabila. Kita ada soalan pertama datang dari Facebook ya. Dari Encik Syahril, dia cakap macam ni. Gigi susu boleh buat rawatan akar? Jadi gigi susu pun nak diselamatkan juga kan. Jadi kita gigi susu ni kita buat, kita tak panggil rawatan akar, kita panggil rawatan pulpotomi ataupun pulpectomy. Tapi prosedurnya hampir sama dengan rawatan akar, cuma bahan tampalan yang digunakan berbeza dari bahan tampalan yang kita gunakan untuk gigi dewasa. Ya, betul. Gigi susu ni kita guna bahan yang mudah yang boleh resorb, yang maknanya dia boleh hilang sendiri, boleh larut, betul. Jadi sebab semua tahu kan gigi susu ni kita akhirnya dia akan tercabut sendiri sebab dia akan sebab dia akan digantikan dengan gigi kekal. Jadi kalau kita guna bahan yang tidak boleh larut tadi, bahan tampalan tu nanti tertinggal dekat situ. Gigi keluar, tampalan tinggal betul. Okey, baik-baik. Jadi tapi rawatan untuk gigi susu ni kita tak tawarkan di klinik bahagian restoratif. Di klinik bahagian restoratif untuk pesakit berumur 16 tahun ke atas. Dah tak ada gigi susu dah ya. Betul. Tetapi dalam kes-kes tertentu yang dirujuk oleh kepakaran lain, kita akan rawatlah juga Nabila. Okey doktor, kita teruskan ke soalan yang kedua. Soalan kedua pun datang daripada Facebook juga dari Puan Rosita. Soalan dia macam ni. Ibu mengandung boleh buat rawatan akar tak? Sebenarnya tak ada halangan untuk ibu mengandung untuk membuat rawatan akar ni, dan dos yang digunakan untuk kita mengambil X-ray tu tadi Nabila, kita memang menggunakan, kita memang banyak kali ambil X-ray ni ya, dalam setiap step ataupun prosedur kita tu kita akan confirmkan dengan radiograf. Jadi tetapi dos yang digunakan untuk gigi ni sangatlah kecil. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dah move to digital. Jadi dos yang digunakan lagilah sikit. Tapi kalau pesakit masih merasa ragu-ragu dan was-was, pesakit boleh tunggu sehingga ke second trimester. Ada lagi soalan doktor Soalan ketiga dari Puan Zafira Asri melalui Facebook juga ya. Boleh share sikit tak harga denture? Okey, harga denture yang mana tu tadi? Ada banyak jenis kan doktor kan? Okey, itulah denture tadi kita ada 3 jenis denture. Yang pertama tadi yang kebanyakan orang pakai tu, yang tu hanya perlu bayar dalam puluhan ringgit saja. Yang tu yang ditawarkan di klinik-klinik pergigian. Mana-mana klinik pergigian pun anda boleh dapatkan rawatan pergigian palsu akrilik. Kalau kehilangan satu gigi lebih kurang RM12. Okey. Manakala gigi palsu yang jenis fleksibel dan kobat krom tu kita tak tawarkan, makmal kita tak sedia ataupun tak ready untuk menerima tempahan begini. Jadi kita akan hantar kepada outsource, kepada makmal luar. Jadi pesakit perlu membayar kos yang sebenar di makmal luar tu. Makmal luar, betul. Makmal tu charge yang itulah dia perlu bayar. Ya, betul. Tapi mungkin pesakit perlu bayar sedikit bahan impression. Bahan adalah bahan-bahan dekat klinik kerajaan yang kena bayar jugalah. Tapi betul. Kena tengok by case lah, kita kena tengok dulu kan apa yang diperlukan, baru kita boleh charge berapa. Betul, kita tak boleh nak sebab setiap orang berbeza. Nak gantikan 1 gigi dengan 5 gigi tak sama harga. Tak sama harga. Okey doktor. Soalan terakhir ada penonton kita bernama Nur Atira Syazwani. Dia kata saya dah tampung gigi. Tampung maksudnya dia dah tampal kot. Kenapa masih rasa nyilu semasa gigit makanan dan minuman? Okey. Itulah dalam kes begini kita perlu melihat, baiklah kita perlu pemeriksaan. Mungkin tak cukup hanya dengan pemeriksaan secara visual. Mungkin kita perlukan rawatan radiograf lah. Jika kita tengok tampalan tu dah terlalu dalam, dah menghampiri ke pupa akar tu, pesakit boleh merasa sakit. Atau kadang-kadang kalau lepas baru tukar
tampalan pun pesakit boleh rasa sakit. ngilu ataupun sensitif pada awalnya, mungkin disebabkan oleh sensitif daripada Reaction bahan dia lah. tampalan. Reaksi antara bahan tampalan dengan gigi tu. Ya, kan? betul. Okey, Jadi pesakit tadi boleh hadir pergi ke klinik lah, ya. Kalau masih tak settle lagi, boleh hadir ke klinik gigi lah untuk yang berhampiran lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya. Okey. Okey doktor, kita ni telah menghampiri penghujung rancangan Jadi untuk kata-kata terakhir, mungkin Dr. Farah boleh bagi beberapa tips dan nasihat kepada penonton di luar sana? Okey. Jadi kalau doktor dah nasihatkan gigi tersebut masih boleh diselamatkan dan rawatan akar adalah pilihan yang terbaik. Jadi anda teruskanlah dengan rawatan salur akar itu dia juga dapat mengekalkan fungsi dan estetik lah. Tapi kalau doktor dah beritahu gigi ni tak boleh nak diselamatkan lagi dah, tak boleh nak melalui rawatan akar ni, cabutan yang paling sesuai. Jadi janganlah nak simpan lagi nak sayang lagi nak sayang lagi gigi tu. Jadi kalau sayang, anda perlu menjaga gigi anda dari sekarang dari awal sebab mencegah tu adalah lebih baik daripada merawat. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan gigi supaya senyuman kita lebih menawan. Dengan itu, maka berakhirlah Sembang Sihat Podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua hadirin atas penyertaan anda. Jumpa lagi dalam sesi akan datang.